Betul, Cikgu Bat selalu kena tangkap ni. Tapi jangan tanya khabar Cikgu Bat. Yang paling penting kena tanya khabar Rafiq. Sebab Cikgu Bat kena tangkap, dia okey je kan. Tapi peguam ni kena okey. Pada 2016, hujung tahun 2016, saya yakin saya tidak salah kerana saya tahu bahawa Anwar Ibrahim itu penipu. Tetapi saya tak sangka sangat bukan setakat penipu, dia jahat, penyamun dan hatinya busuk sangat dan menghancurkan negara ini sedemikian rupa. Takbir! 2 hari lepas, 3 hari lepas, ahli parlimen pandang kena gantung 10 hari. Apa salah dia, Kak? Ahli parlimen pandang ni salah dia apa? Dia buat TikTok dibantai SPK. Kena gantung sebab buat TikTok kutuk speaker. Ini kita negara mana ni? Korea Utara ke? Negara Zimbabwe pun tak macam ni. Kamu speaker ni taraf dia ketua hakim. Judgement itu kena betul. Dia buat keputusan gantung orang 10 hari sebab peristiwa luar dewan. Peristiwa luar dewan. Satu. Kedua, dia buat kerana nafsu dia. Sepatutnya be gentleman lah. Satu dunia sedang ketawakan kita. Cacat merebak, jahanam negara. Saudara yang saya hormati sekalian, mula-mula dalam mukadimah, ni belum ceramah lagi ni mukadimah. Orang nak dengar pasal apa? Cerita YB Mastura. Mastura daripada kepala batas. Oh, PAS ni, itulah fitnah, itulah PAS. Okey, begini. Saya kena dengar betul-betul dan tolong jawab kepada ramai orang. YB Mastura berucap di Terengganu. Dia ceritalah apa sepupu ini, anak siapa, keturunan mana, apa semua. Okey, itu satu bab. Kemudian dia disaman oleh DAP. Saya jumpa dia di parlimen selepas dia menerima writ saman. Saya tanya YB Mastura, apa rujukan kau? YB, apa rujukan YB? Maka YB Mastura bagi satu salinan daripada internet. Rujukan dia. Saya kata, ini tak boleh dijadikan rujukan. Internet ini sumber rujukan dia ialah daripada buku terbitan BN Coms atau Biro Komunikasi Barisan Nasional, di mana dia ada buku rasmi yang dilancarkan sebelum pilihan raya tahun 2018, sebelum pilihan raya, dilancarkan oleh Zaid Hamidi. Dia panggil ketua pemuda bahagian, dia panggil ketua-ketua perangan bahagian, ketua-ketua bahagian, ketua puteri, ketua wanita, dikumpulkan di PWTC. Ditaklimatkan satu buku. Daripada buku itulah macai-macai UMNO ni, macai-macai Barisan Nasional ambil maklumat dan tulis dalam internet. Sebab arahannya itu. Ini buku BN dah kaji dah ni, pelbagai isu. Memang buku tu tebal, macam-macam isu. Dia menghimpunkan semua isu untuk pilihan raya tu, bagi kepada semua jentera, bercakap, bersyarah, menulis dalam internet. Semua jentera buat. Asas dia apa? Buku yang dikeluarkan oleh Anwar Nasarah, Samsul Anwar Nasarah. Abah pula kan, Samsul Anwar Nasarah. Siapa ni? Timbalan Menteri KBN. Siapa lagi yang buat buku tu? Antara yang terlibat Zamri Kadir, yang sekarang Menteri Pendidikan Tinggi. Siapa lancar buku tu? Zaid Hamidi. Kerana itu, dalam senarai kita bagi tahu dekat pasukan peguam YB Mastura, dalam senarai itu masukkan kita kena panggil Zamri Kadir dengan Samsul Nasarah.
Menteri UMNO ni kena panggil. Saudara, kalau dia soalnya ialah apa namanya ni, samad apa nak panggil saksi ni ada peguam lah ni. Kita pun dah setengah dah peguam keluar masuk mahkamah ni. Panggil saksi kes jenayah, saksi wajib datang Sapina. Kalau tak, boleh kena tangkap. Tapi ni kes sivil, saman sivil. Maknanya, panggil. Dan kau seharusnya gentleman. Kau datanglah orang panggil. Memang dah di Sapina. Tapi akhirnya, dia tak berani. Saya tahu tak keputusan hakim dalam kes Mastura tu apa? Kerana persoalan dia ialah hujah buku yang ditunjukkan itu tak tahu siapa penerbitnya. Hujah hakim apa dia? Tak tahu. Maknanya gagal lah kita nak kaitkan ni. Tapi saya hubungi beberapa kawan-kawan PAS, saya bagi tahu setengah UMNO ni dah kosong. Antara yang mengosongkan UMNO ni Ketua Pemuda UMNO Sombat, Bos Jebat Zul Amali. Dia pergi menerima buku tersebut. Dan petang tadi, Alhamdulillah, saya ada dalam WhatsApp group. Dia kumpul bekas-bekas UMNO. UMNO ni bekas Ketua Pemuda UMNO 2 orang. Dah jadi Ketua Bahagian Bersatu dekat Johor. Dia kumpul dalam satu WhatsApp group. Dihimpunkan gambar-gambar dan video-video. Saudara, kita ada gambar dan video di mana buku tu dilancarkan di PWTC. Baik, kita masuk rayuan ni, kita akan masuk dengan bukti ini buku datang daripada PWTC. Kerana itu jangan gundah, jangan gulana. Batu kita akan berdepan dengan ni. Kan? Kita akan masuk, kita akan buktikan betul. Ni, dalam PWTC yang keluar buku ni. Yang lancar potong reben siapa? Zahid Hamidi. Dan kalau DAP tak puas hati, DAP kena saman yang sebenarnya. Siapa dia? Barisan Nasional lah. Tapi apakah daya? Dah sama. Kan? Jadi bab Mastura kena faham, kena tenang bahawa kita ada jalan. Dan jalan ni saudara, mungkin Tuhan bagi jauh sikit, dia berliku sikit sebab kita nak strike benda yang besar. Kena ingat, kalau saman sivil ni bukan orang yang menyaman dia boleh kena. Ni lawyer ada. Kalau kes tersebut kalah pula, dia kalah di mahkamah rayuan, paling tidak setengah daripada bajet itu, denda itu kita boleh dapat. Cuma YB Mastura kena kira hun sikit lah. Kan kita tunjuk jalan. Sebab bukan sikit saudara, 800,000. Kalau kes tu kena tolak dengan kos gerobak-gerobuk dapat 400,000, tak menyanyi hari-hari. Saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu jangan takut. Yang penting kita menyusun pasukan kita, kita tahu nak ni. Jangan bila datang isu tu kita jadi panik, jadi apa. Hari ni yang berlaku ialah orang kecoh. Ni pun saya nak sekadar menyebut beberapa isu dulu sebelum ada beberapa intipati yang saya nak syarahkan hari ini. Orang bercakap soal addendum. Addendum. Hari tu kita sebut dah addendum ni. Kan? Bagi saya mudah. Sama ada Datuk Seri Najib salah atau tidak, itu mahkamah putuskan. Mahkamah dah putuskan. Najib bersalah, hukumnya begini-begini. Tak apalah. Itu mahkamah putuskan. Dan sama ada pihak Datuk Seri Najib puas hati ke tak puas hati ke apa ke, kamu lawanlah selagi ada proses undang-undang dah selesai ke tak selesai, kamu lawan. Maka akhirnya ada keputusan. Kan? Kita itu je lah. Kita bukan nak bermusuh dengan Najib ni sampai nak hukum tembak, nak naya Najib, nak hina keluarga dia. Tidak. Persoalan kita adalah hak itu. Dan mahkamah dah berputusan, selesai. Tetapi akhirnya bila mahkamah dah buat keputusan apa semua, yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Sultan Pahang, sebelum dia balik ke Pahang,
dia telah bertitah. Cuma nama dia titah addendum. Dia tambahan di luar jawatan kuasa. Titah dia apa? Datuk Seri Najib perlu adalah diringankan, tahanan di rumah itu ini. Ada dia punya titah dia. Tapi akhirnya titah ini kita dengar. Dengar tak dengar, dengar tak dengar, dengar tak dengar. Akhirnya tiba-tiba ada orang, keluarga dan penyokong-penyokong Najib mula tahu bahawa benda ini sebenarnya betul. Jadi, untuk tenang dan terus bangangkan penyokong Najib dan orang Melayu yang menyokong Najib, maka Zahid Hamidi buatlah affidavit. Bila kita cakap addendum ni, geng-geng yang cepat menjawab ni, satu geng Anwar Ibrahim, satu geng Zahid Hamidi. Dia kata, mahkamah dah cakap dah, hearsay. Ni saya nak bagi tahu saudara betul-betul. Hearsay ni datang, mahkamah cakap hearsay, addendum ni tak ada asas, hearsay tak ada bukti, ada tak ada, adalah kerana pihak Najib bawa isu tu ke mahkamah. Zahid dah panik. Ingat, orang yang paling tak nak Najib keluar ni Zahid. Sebab bila Najib keluar, Zahid mampus jadi kupang tembaga. Jadi yang paling tak nak selain daripada Anwar Ibrahim, Anwar tak nak Zahid, Najib keluar. Sebab apa? Sebab dia tahu, kalau orang bezakan track record, pencapaian, langit dan soalkan Najib keluar. Sebab apa? Sebab Najib tak nak sujud ke kaki DAP seperti mana Zahid jadi kaldai kepada DAP. Najib tak nak. Dan hari ini percaya saudara, kalau Najib tunduk dan Najib kata, ya, aku nak tunduk dan aku boleh jadi kaldai kepada DAP, Najib pun boleh selesai kes dia macam mana Zahid selesai. Kerana Najib tak nak. Akhirnya addendum ini, Zahid pun panik bila orang dah tahu. Dia pun buat affidavit. Affidavit ni maksud dia akuan bersumpah. Akuan bersumpah ni maksud dia pula, Zahid, contoh dia saya kata addendum ini ada. Macam mana saya tahu ada? Sebab Ali pernah tengok addendum itu, di mana Ali bagi tahu addendum dia tengok daripada tangan Kumar. Kumar pula mengambil addendum tu daripada tangan Acong. Tak poning hakim tu. Kan? Orang UMNO pasal ni tak faham. Oh, Zahid dah perjuangkan Najib. Kan? Najib cakap apa? Dia kata, dia ada dengar. Ada addendum. Siapa cakap? Tengku Zafrul. Tengku Zafrul tengok tak? Ya, Tengku Zafrul tengok. Tengku Zafrul tengok pula dekat handphone Munti Musapahan. La ilaha illallah. Kau ni cerita apa ni? Lah hakim poning. Hakim cakap apa? Oh, tak ada lah tu. Hear and see. Saudara, hari ini jelas anak Najib sebut. Sultan agak titah dia suruh sebut kepada orang ramai bahawa addendum itu memang Sultan keluarkan. Maka kerajaan hari ini ialah kerajaan pendahaka. Kerajaan kianat. Kerajaan, oh, kita ni bukan nak sangat tubuh kerajaan dengan DAP ni. Tapi, yalah, kita ni kena titah kan. Titah raja dah suruh kita ni. Ni, apa titah tu? Boleh pilih-pilih dan pilih boleh. Ni tak mahu, ni tak mahu. Maknanya, pertama, UMNO ni bukan rakyat dia kencing. Ahli dia pun dia kencing. Keluarga Najib pun dia kencing. Najib pun dia kencing. Azalina tahu. Menteri-menteri UMNO tahu. Jangan sebut yang bukan UMNO ni. UMNO sama-sama UMNO ni. Jadi dalam tu sekarang ni dah jadi campur. Teruk. Saudara. Teruk. Bagi kami, kepada orang Najib yang dengar di internet apa semua ni, bagi kami mudah. Najib salah, ya. Tapi itu selesailah, mahkamah dah selesai. Kami bukan nak bermusuh peribadi dengan Najib. Macam Najib ambil bini aku, macam mana pun aku kena bunuh Najib. Tak ada mana-mana dah. Najib salah tak ada negara. Dan dia salah atau tidak, mahkamah yang tentukan. Hukuman, mahkamah yang tentukan. Jadi raja dia datang buat keputusan lain, itu terpulang.
Dan keputusan raja sama sekali tidak mengubah kesalahan. Contoh Noor Ibrahim, dalam mahkamah dah tulis dah, memang jumpa dalam lubang exhaust Saiful sekian. Sahih, katam, pup, cop. Mahkamah kotok, bukan satu mahkamah, mahkamah tinggi, mahkamah pusat, bukan mahkamah persekutuan. Antara yang membuat keputusan mengesahkan Anwar ni memang membuat kerja tu ialah Ketua Hakim Negara. Apa sekarang ini? Itu tak berubah bang. Hakim agung nak kurangkan ke hukuman. Salah tetap salah. Jadi bagi kita gitulah, tak ada masalah. Kan? Jadi saudari yang semati sekalian, yang sebenarnya bocor ramuk, bocor laru, bocor tumpeh ni diorang. Kita sebenarnya kena lebih tersusun dan memahami perkara-perkara tersebut. Jadi malam ini mula ceramah ada 7 minit lagi. Kan? Okey, pertama saya nak bagi tahu saudara ialah hari ini saya akan present saudara bagaimana kerajaan ini perompak penyamun. Memang bukan, saya tak pernah bayang ada sebuah kerajaan mencuri di siang hari seberdiri rupa. Kan? Kerana itu pembangkang pun saya bagi tahu, saya sebahagian daripada pembangkang, tapi pembangkang kena susun pasukan supaya lebih menjuarai isu-isu ini. Ini kita tegur diri sendiri juga lah. Contohnya macam mana di Negeri Sembilan, saudara, dah 2 Jumaat dah. Jumaat lopeh, 2 Jumaat dah. Terlopeh 2 Jumaat. Dia bentang belanjawan Negeri Sembilan. Selangor bentang belanjawan berapa hari? Ada 8 hari kan? 8 hari. Negeri Sembilan bentang belanjawan 2 jam ya. Walaupun Negeri Sembilan 2 jam ya, dia bentang belanjawan. Relax ya. Saudara tahu apa berlaku? Benda paling besar dalam keadaan Negeri Sembilan, kecelaru, macam-macam perkara terjadi. Kak, naik gaji. Menteri Besar Umum naik gaji 30,000. Esko naik gaji 17,000. Bukan sekadar Esko, setiausaha lantikan politik, setiausaha politik naik gaji 100% naik gaji, 10,000 naik gaji. Saya bagi tahu, Perikatan Nasional kena duduk, tampil, buat sidang media, bantahan secara jelas. Kan? Bukan cikgu Bat, iya betul cikgu Bat ni gambar ni guling-guling. Kan? Saya kumpul lah orang baru 2 hari lepas depan pejabat Menteri Besar, ramailah kan. Tapi dia perlu, Perikatan Nasional perlu keluar menjadi juara isu-isu ini. Bukan buat secara picisan sahaja, supaya rakyat menggarap pemikiran rakyat. Dalam keadaan rakyat tengah susah, banjir sana sini, harga barang naik. Dalam keadaan harga barang naik, kau jalan kulu kilir bawa anak, bawa bini kau ni. Bini lah, mau tak bawa dah kan. Nona aku Azizah lah, mau tak nampak dah. Tapi tak itu cerita lain nanti. Ada cerita dia tu kan. Tapi soal dia ialah saudara, bilion sana, bilion sini. Pergi Korea baru ni. Umum Korea nak masuk bilion. Kau tahu tak, Korea tengah bertumpu parlimen tu. Kan, nak perintah tentera, tak nak perintah tentera, orang tengah berceramuk. Kan? Kau tipu ni, tak pandang kiri kanan dah. Tapi hasil apa? Cukai naik. Macam-macam cukai. Akak tahu tak, hari ni dah ada cukai gula. Kak tahu tak, ada cukai minum manis. Air manis ada cukai khas Masalah kita bukan kucing manis, kena kucing dengan dia. Bukan kucing manis, salah kita kena kucing dengan dia. Yang bukan kaki kita kena potong, lidah pemimpin ni kita kena potong. So saudara, daripada Najib hari tu 6%, aku pun berguling-guling 7-8 kali GST ni kena tangkap. Kan? Tiba dia relax 8 ke 10% dinaikkan cukai. Akak tahu tak, itu yang menyebabkan kenaikan harga barang melambung. Selain daripada bila nilai duit kita tergoyang apa semua ni, hasil dia apa? Semua ni subsidi. Satu tarik ni bulan 3 bulan Ompek nak ditarikkan pula minyak kuning ni, minyak 95 ni kan.
Hari tu sesekali nak tak pakai minyak hijau, bolehlah pakai minyak hijau. Minyak hijau dah tarik subsidi. Asyik pakai minyak kuning. Ni minyak kuning nak tarik subsidi. Takkan nak pakai minyak gas? So, negara ni dalam keadaan sangat bercelaru. Sistem pentadbiran rakyat terhimpit sekarang ini dalam keadaan teruk sangat. Saya pernah tengok tak dulu ada satu cerita Melayu zaman Mat Sentul. Orang cabut gigi, orang tengah derita cabut gigi macam tu yang seorang lagi dudung cek, orang pun golak tengok. Macam itulah kita sekarang. Saudara tahu atau tidak, hari ni budak-budak sekolah, cikgu-cikgu sekolah, kawan-kawan saya hubungi. Cikgu buat apa teruk sangat bat kan? Teruk sangat ni. Kata kenapa? Banjir. Cikgu duduk kat pusat pemindahan. Anak murid nak pesong. Anak murid kau mana? Ontah tak tahu. Nak sekolah kat mana? Sekolah dah jadi tempat pemindahan. Sekarang ni gila babi apa ni? Hanya kerana ego, tamak, rakus. So, saudari yang saya hormati sekalian, mula-mula saya nak bagi tahu apa harga kita. Harga kita untuk Anwar Ibrahim kekal berkuasa. Di tangan saya ni. Di tangan saya ni dengan kertas kabinet, dengan minit mesyuarat. Ini kalau dedah semua 5 hari lagi ke dalam, bawa ajar lagi rapi. Kan? Abang tahu tak? Saya dedahkan dokumen-dokumen. Contoh isu TLDM hari tu, konon 4 hari bang kan. Saya baik Rafiq lawan, dia nak minta 7 hari. Kan? Rafiq pun masuk, dia cakap orang putih itu, cakap orang putih ini dikut lah mahkamah India, mahkamah Zimbabwe, habis semua dikut kan. Rafiq 4 hari kan. Kalau tak 7 hari saja. Sebab apa? Bukan persoalan Cikgu Bat fitnah. Tapi Cikgu Bat mendedahkan dokumen sulit. Isu rasuah TLDM. Sama juga ni, dokumen sulit. Agak tahu punca dia apa? Bukit Gantang. Kan dia menyokong Anwar Ibrahim sungguh-sungguh kan? Abang tahu tak apa dia dapat? 366,000 satu hari. Selama 15 tahun. Kita ni, sebatak-batak kita lah kan. Orang kata Batak ngutuk Batak lah kan. Itu satu kaum. Tapi segila-gila kita pun belanja berapa? 1,000, 2,000 satu hari. Habislah kan. Macam Sadiq Sigaraga belanja 1,000, 2,000 satu hari. Belanja 1,000, 2,000. Masuk tiap hari 366,000. Belanja. Tak habis. Masuk lagi. Duit hari tu tak habis. Masuk lagi. Selama 15 tahun. Peruntukan apa? Daripada Kementerian Pertahanan. Kerana dapat apa? Tanpa tender terbuka, syarikat dia bernama Komatra diberi untuk membekalkan makanan bermasak kepada 75 kamp tentera di zon tengah dan zon selatan. Ini dah bagi 366,000 satu hari. Ini saya hantar ke SPRM, semua dokumen saya hantar. Persoalan dia kamu jawab. Dan yang lebih bangsat kak, dalam ini kita ada ni kronologi dia. Dia mesyuarat dekat sana, mesyuarat dekat sini, jumpa Anwar Ibrahim, jumpa apa. Akak tahu 26 hari bulan Julai tahun 2024, tempat mesyuarat, minit mesyuarat ada semua. Punya nak menghalalkan rompakan ini. Tahu tak siapa yang hadir mesyuarat ni? Dipengerusikan oleh Datuk Syed Abu Hussein Komatra. Yang hadir Datuk Samsul Azri Abu Bakar, Ketua Pengarah UKAS, yang sekarang dah jadi KSN, Ketua Setiausaha Negara. Yang hadir siapa? Datuk Seri Salahuddin, Ketua Kesus pada ketika itu. Yang hadir ialah Datuk Wira Farhash Walfa Selwado. Yang hadir siapa dia? Tan Sri Azam Baki. Saudara, kat mana lagi ni kita nak mengadu ni? Apa jadi apa jahanam negara kita ni? 300. Itu belum lagi 2 hari lepas, petang semalam Kementerian Pendidikan keluar tender. Saudara,
6 zon seluruh Malaysia. Harga tender akhirnya menjangkau kepada jumlah semua 1 bilion lebih. Yang dapat 44 juta, 40 juta, 34 juta. Okey. Tender apa ni? Tender IT. Perkhidmatan sewaan perkakasan ICT Mesra Alam yang memenuhi keperluan hijau, sewa milik untuk keperluan pejabat pentadbiran sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan fasa 2 bagi tempoh 64 bulan adalah zon-zon dia. Untuk masuk ni syarikat tu, saya ada kertas tender. Syarikat tu perlu ada modal berbayar 5 juta dan pengalaman 5 tahun dalam bidang IT. Yang dapat akak tahu, Golden Armani Sdn Bhd. Kita cari balik company ni apa? Company ni adalah syarikat pemaju yang berdaftar di bawah teduh KPKT. Yang dapat apa dia? AIMR Development Sdn Bhd. Syarikat ni buat apa? Tender bersih sekolah dan tender makanan bermasak, tender kantin sekolah. Aris Digital Sdn Bhd 40 juta. Dapat apa? Syarikat apa? Syarikat daftar berniaga, tengok profil company, repair motosikal. Baru setahun ubah daftar syarikat. Integriti Padu. Syarikat apa? Syarikat jaga. Saudara, jahanam. Pendidikan jahanam itu jahanam ke... askar ni tu sehari 366,000. Berapa banyak boleh bela, baik bekas, baik tak bekas, baik yang sedang berkhidmat dan sebagainya. Saudari yang saya hormati sekalian, itu parahlah. Tapi pengerusi jangan sama syok dengar, bagi masa ya. Kang tak habis ni, Kang tamak kan. Okey. Dalam bab Yusof Router, kita ada peguam Yusof Router, dia boleh menerangkan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi malam ini saya nak bagi tahu saudara, tolong setiap kali solat, setiap kali berdoa, titipkanlah nama seorang manusia bernama Yusof Router ni. So, pengorbanan dia besar. Yang saya jangka, dia tak jangka pun keadaan ni dia akan berdepan. Yusof Router ni cucu kepada seorang atuk ini, SM Idris, arwah almarhum SM Idris. Penggerak NGO Melayu Islam. Kalau tak kenal SM Idris ni tak sah. Saya daripada dulu berapa kali SM Idris ni pernah panggil saya, ketika saya dengan gerak dengan Izzah Makno apa semua dulu kan, panggil, bincang, bantu sebab nak bergerakkan NGO. Ni watak SM Idris, orang kaya, hebat. Cucu dia ni Yusof Router, balik luar negara tak ada kerja. Akhirnya berjumpa dengan Noor Ibrahim di rumah SM Idris lah. Sebab Noor nak pergi tengok atuk kan. Jumpa, bertukar-tukar lah mesej panjang. Saya bagi tahu, saya boleh cerita sebagian besar ni kenapa? Kerana Yusof Router sebelum dia jumpa orang lain, dia jumpa saya. Kalau saudara tengok balik, masa tu dia pakai BlackBerry mesej. Kalau tengok mesej dia dengan Noor Ibrahim tu tak masuk akal, meletup kepala otak. Malam ni pakai color apa, jangan pakai ketat-ketat. Tapi kerana saya tak terkejut sangat sebab saya dah tahu benda tu kan, banyak lagi perangai-perangai yang ni. Tapi akhirnya dia bawa Yusof Router kerja kat Kuala Lumpur. Rumah dia di pejabat dia di Bukit Gasing. Kerja di Bukit Gasing. Anwar ni bola betul lah Yusof Router ni, balai. Jadi kawan lain yang budak-budak anak burung, muda-muda lain ni mula rasa kasih dah berbahagi. Mula marah. Akhirnya berlakulah hari itu pilihan raya Port Dickson. Ingat saya bawa sikit laju, pilihan raya Port Dickson, pilihan raya kecil, Noor Ibrahim bertanding. Pagi dia kat Port Dickson. Lepas program pagi tu dengan pemandu taksi, morning briefing apa semua, akhirnya dia pergi Kuala Lumpur. Dia balik rumah dia masa tu bukan duduk rumah tokai Cina kat Kajang ni. Sekarang ni dia duduk rumah tokai Cina kat Kajang. Tapi ni rumah Bukit Segambut tu. Bukit Segambut, suruh Yusof Router datang. Keluarga apa semua tak ada, semua tengah berkempen. Masa itulah kejadian, ramas mengamas, raba meraba, jilek menjilek.
Saya minta maaf saya cerita sebab benda ni dalam akuan bersumpah Yusof Router. Anwar Ibrahim nak lari mana? Ketika tu bini kau, Timbalan Perdana Menteri, rumah kat dekat Bukit Segambut tu, siapa tunggu? Bukan jaga apa nama ini biasa. Polis pun. Polis tulis siapa masuk, siapa keluar. Polis ada rekod. Okay. Jadi persoalan dia ialah masa itulah orang kata Yusof Router ni gagah. Ya betul dia gagah. Sebab ditolak. Kan? Dia try tak dapat tolak kerana tu akhirnya dah bergaduh, dah nampak jarak dengan Anwar Ibrahim. Kejadian hari itu tak berlaku. Anwar dah mula marah. Itu yang Farhaj nampak peluang ni. Anwar dah mula tak peduli dia. Dia cari gaduh, dia tumbuk budak ni. Report polis, ada laporan, ada perubatan, tapi polis tak ambil tindakan. Jadi akhirnya tak puas hati, Farhad dia dah pergi sana pergi sini apa semua, maka dia buat laporan polis berkenaan cubaan rogol, cubaan memperkosa. Siapa nak perkosa? Anwar Ibrahim nak perkosa dia. Ada detail semua. Kak, ketika tu Timbalan Perdana Menteri bini dia kak. Ini kerja gila babi ni, kan? Tapi soal dia akhirnya saya tak pasti adakah polis berniat untuk memerangkap dia untuk kerana buat laporan palsu atau tidak. Tapi akhirnya polis telah buat ujian poligraf di Bukit Aman. Dia kena pergi. Dan akhirnya saya percaya poligraf ni sama ada kita menipu tak menipu. Menipu tak menipu, poligraf lah ujian dia, kan? Dia berjaya buktikan dia bercakap benar sebab polis tak dakwa dia pun dia menipu. Akhirnya bila dia polis pun tak tindak, dia saman. Bila dia saman, dia minta polis baklah ujian poligraf tu punya keputusan. Anwar siap bawa masuk lawyer dalam mahkamah, halang polis serah ujian poligraf tersebut. Makna kenapa halang? Budak ni cakap betul lah. Tu satu. Kedua, akhirnya beberapa hari sebelum dia ditahan, kes ni sama ni, kes ramas meramas apa semua tu akan berlaku tahun depan, bulan 6. Kak, saya pergi berjalan Bangkok, jumpa kawan-kawan wartawan. Saya berjalan ke apa namanya ni Indonesia, Jakarta, kawan-kawan Kompas, Gatra apa semua ni datang. Semua tanya benda ni. Semua tak sabar menunggu untuk hantar media satu dunia nak memerhati proses mahkamah ni. Akhirnya Yusof Router hantar dekat mahkamah senarai saksi untuk dihadapkan bulan 6 ini. Sebaik saja itu, ada orang yang takut, ada orang yang mengelupu, ada orang yang panik. Akhirnya dia turun daripada rumah, saya ringkaskan, dia turun daripada rumah. Di rumah dia turun daripada rumah, dia duduk rumah kondo. Tiba-tiba ada sekumpulan lelaki dekat kereta. Lelaki tu geng tu perkenalkan dia polis. Buka pintu kereta. Dia pun nak buka pintu kereta. Dia tak boleh buka pintu kereta dia. Polis tolong bukakan pintu kereta dia. Ini dalam dokumen mahkamah. Tanya pula polis tu masuk ni. Kau masuk dalam kereta kau. Polis tolong buka. Tanya. Enggak. Jumpa beg. Siapa punya beg? Dalam beg ada dadah. Dalam beg ada pistol. Bawa pergi ke polis KL. Saudara, saya tidak boleh menolak dan mengenepikan persepsi seluruh rakyat Malaysia bahawa Anwar Ibrahim adalah ini benda pernah berlaku lah bang. Umi Hafilda dicolek oleh polis cawangan khas Kuala Lumpur dan diseksa untuk apa? Menukar statement dalam kes liwat yang pertama. Jadi saya melihat perkara ini, pertama dalam bab Yusof Router ni, saya minta sahabat-sahabat tolong ingatkan. Dan yang kedua ialah dalam bab negara ini, negara dalam keadaan tunggang langgang. Anwar dalam keadaan tak payah orang tak boleh taja kerajaan nak pergi terbang. Dia terbang kerajaan syarikat swasta taja. Dan saya dapat yang terbaru apa dia. Kerana itu saya jemput kakak-kakak semua abang-abang.
pergi ke muka buku saya, Facebook saya, Cikgu Bat, CHEGUBARB. Saya naik semua dokumen, saya cakap by fact, dokumen semua saya naik. Minggu lepas, Redicare. Redicare ni syarikat apa? Syarikat yang berniaga dengan Kementerian Kesihatan. Redicare minggu lepas telah menaja Ketua Pengarah Kesihatan, Ketua Setiausaha Kementerian dan semua pegawai-pegawai pergi London. Besok orang ni nak berniaga, minta lah. Sebab apa? Hari tu marin kau tidak sadap kan? Empuk kan kata ya? Orang darah lobster itu kat London sadap kan? Teruk, teruk. Negara dalam keadaan teruk. Kita kena bangkit, kita kena lawan. Dan kita kena usaha. Setiap hari semua orang kena ada tanggungjawab. Apa tanggungjawab? Jadi ejen penerangan kita. Maklumat kena sebarkan. Kalau berani tulis balik. Kalau tak berani share je lah. Sebar share. Jadi sekian saja saudara. Saya ucap terima kasih kepada semua. Jangan takut. InsyaAllah saya percaya. Memang betul jalan ini makin berliku. Jalan ini makin ngeri. Jalan ini makin menakutkan. Tapi percayalah, kita umpama pengembara. Senja ini cahaya masih ada. Maka kita berjalan. Tapi lagi pekat gelap malam, lagi susah kita nak jalan. Jalan ini penuh duri dan kaca. Tapi kepada yang istiqamah, InsyaAllah fajar sidik esoknya akan menyuluh jalan kemenangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.